Apa itu MMC? Ramai nampak coin tapi tak nampak sistem. Dalam video ni, saya akan terangkan bagaimana MMC dibina melalui komuniti, ekosistem dan nilai. Ramai keliru centralized dengan decentralized. Dalam MMC, komuniti lebih berperanan, ekosistem dibina melalui penggunaan dan nilai berkembang melalui rangkaian. Ini beza paling mudah. Centralized biasanya berpusat pada satu pihak. Decentralized pula komuniti lebih terbuka, lebih adil dan lebih selamat. Mt. Gox dulu kawal hampir 70% transaksi Bitcoin. Bila kena hack pada tahun 2014, 800,000 BTC hilang. Tapi yang jatuh ialah exchange, bukan rangkaian Bitcoin. Bila Mt. Gox jatuh, Bitcoin tetap hidup. Sebab BTC bergerak atas rangkaian, bukan bergantung pada satu exchange saja. Publishing, MyMoneyChanges.com dibangunkan oleh sekumpulan programmer. Mereka tak gunakan nama sebenar dan hanya dikenali sebagai Rurouni Kenshin. Dalam MMC, ada 6 langkah keselamatan yang penting. Masalah boleh dikesan dan sistem akan dipulihkan secepat yang mungkin. Inilah idea genius MMC. Selagi ada sambungan internet, platform ini boleh terus wujud. Sebab MMC dibina atas rangkaian decentralized, bukan bergantung pada satu pusat sahaja. Ini tentang MMC Future Development. Komuniti dah ada, merchant dah dibina, sekarang exchanger apps in progress. Lepas tu blockchain dan public exchange pula. Kita dah terlepas peluang jadi pioneer BTC. Kali ni, jangan ulang silap yang sama. Ambil peluang untuk faham MCC Coin sekarang. Ini dia, Kenshin Marketplace. Platform jual beli online global untuk ahli MMC. Kalau nak faham macam mana ekosistem ni berkembang, tonton video ni sampai habis. Dalam Kenshin Marketplace, produk dan servis semua boleh dikongsi dengan lebih mudah. Yang penting, kita ada platform komuniti yang tersusun. Dalam MMC, anda boleh pilih package ikut kemampuan. Lagi tinggi package, lagi besar ADSPN, ROI dan max MCP. Yang penting, faham dulu sebelum buat keputusan. Dalam sistem MMC, ada 7 komponen utama yang perlu kita faham. Bila faham setiap komponen ni, barulah nampak bagaimana struktur MMC bergerak dengan lebih jelas. Ini summary marketing plan MMC. Lagi tinggi star, lagi besar kelebihan yang anda dapat, termasuk GPS, sponsor bonus, pairing. Perjalanan 1000 batu tak bermula dengan menunggu, tapi bermula dengan langkah pertama. Yang penting, mulakan dulu bersama MMC. Kalau nak bermula dalam MMC, pilih dulu package ikut kemampuan. 3 star, 4 star atau 5 star, masing-masing ada potensi simpan dan ganda yang berbeza. Ini contoh bagaimana reinvest dan compounding boleh bantu gandakan potensi simpanan secara lebih konsisten. Lagi penting, kita faham dulu struktur plan passive income ni sebelum buat keputusan. Kalau masih tak faham 7 bonus MMC atau maksud decentralized, jangan risau. Yang penting, mula faham satu persatu. Kalau tak faham MMC, jangan risau. Ramai orang pun mula dari kosong. Yang penting, mula dulu, ikut sistem dan belajar sambil jalan. Nak mula projek SMG 323 ni mudah je. Daftar 3 star, ajak 2 kawan dan pastikan yang masuk pun 3 star. Tak perlu fikir susah-susah, mula dulu ikut sistem. Bila anda buat konsep 323, maksudnya anda 3 star dan ajak 2 orang yang juga masuk 3 star. Dari situ, ada ini contoh potensi pendapatan 323. Bermula dengan 3 star, kemudian bina kumpulan A dan B. Mudah je kan? Ini 3 potensi pendapatan projek 323. Bermula dengan 323, kemudian 424 dan 525. Dalam dunia aset digital, community withdrawal sangat penting. Sebab itulah ianya mampu bertahan lama. Dan MCP. MCP bukan sekadar untuk simpan sahaja. MCP boleh digunakan untuk peer-to-peer, reinvest, upgrade package, daftar akaun package. Jangan biarkan aset anda jadi macam tukun. Ada tapi tak bergerak. Pindahkan sebahagian aset anda ke 4 star atau 5 star. Kelebihan daftar awal ialah posisi anda lebih cantik dalam sistem. Siapa masuk awal, dia duduk di atas dan berpeluang menikmati perkembangan jualan daripada rangkaian yang bergerak selepas itu. Dalam SMG, anda tak bergerak seorang diri. Ada Zoom meeting, group support WhatsApp, coaching satu-satu, training mingguan dan juga offline preview setiap Khamis malam. Peluang tak selalunya datang. Kadang datang tidak kira masa. Jadi, grablah peluang ini sementara masih ada. Jangan tunggu lagi. Peluang besar dah ada depan mata. Yang bezakan hasil bukan siapa yang paling lama fikir, tapi siapa yang berani bertindak hari ini.